Gaji RM5,000 yang sama, tapi seorang miskin, seorang kaya. Macam mana perkara ni boleh berlaku? Sebenarnya, back to basic. Dekat luar sana, masyarakat kita sudah didoktrinkan yang mana kita kena belanja, kita kena memiliki kereta, rumah bergantung pada status ataupun bergantung pada apa pekerjaan kita. Contohnya, seorang yang bertitle doktor, mestilah minimum kena ada kereta Honda. Ataupun seorang yang bertitle engineer, mestilah minimum kena ada kereta Toyota. So, ini adalah satu mindset yang salah yang kita perlu perbaiki dalam masyarakat kita. Seperti contoh yang saya berikan tadi, ada orang gaji yang sama RM5,000, tapi seorang ni kaya, seorang ni miskin. Sebab apa? Mereka yang miskin, walaupun gaji yang sama dengan mereka yang kaya, sebenarnya hanyalah silap dalam menguruskan kewangan. Sebab ramai di antara kita berbelanja untuk memenuhi expectation orang lain. Bukannya berbelanja di bawah kemampuan kita. So, kalau dapat sesuatu, sedar pada hari ini, mula pada hari ini. Lepas ni kalau kita nak berbelanja, kita nak beli apa saja, ukur di baju badan sendiri. Berbelanja di bawah kemampuan, bukan mengikut kemampuan, bukan melebihi kemampuan. Dapat sesuatu, share video ni supaya lebih ramai orang sedar tentang pentingnya untuk urus kewangan dengan baik.